Kenapa kereta klisa tu last minute masuk sempang tu? Bukan. Ramai tau. Ramai tu. Sebelum ni aku dapat satu video. Ni dapat lagi. Kenapa Kenapa Sebab apa aku pun tak tahulah macam mana nak ulaskan ni. Bengapnya kau bawa kereta. Kenapa last minute? Allahu Akbar. Kenapa masuk sempang last minute? Kenapa? Terlepas sempang ke? Kau tengok way salah ke? Allahu Akbar. Kenapa jadi macam tu? Kau dah menyusahkan orang lain. Itu kau masih baik motor tak laju. Kalau motor laju, dah menyusahkan orang lain. Faham tak? Itu jangan bengap sangat. Otak jangan tinggal kat rumah. Otak selalu tinggal kat rumah jadi macam ni. Aduh, jangan menyusahkan orang lain. Nak kaya ni, nak kaya. Nak kaya, janganlah macam itu, okey? Berhati-hati di jalan raya, okey?